وعليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحضوركم في هذا الدرس في هذا اليوم. ونحن في استمرار لتمارين في الدرس الخامس. Kita masih meneruskan pada latihan pelajaran yang kelima. Baik, sebagai ulang kaji sedikit lah sebelum kita teruskan sebab takut kita lupa kan. Kita sebelum ni ada belajar tentang fi'il, fa'il dan maf'ul lah. Okay, fi'il, bagi ingatan balik lah. Fi'il, fa'il, okay, dan maf'ulun bih. Okey, ini pelajaran yang sangat penting kerana kita akan jumpa apa ni konsep ni pada sebahagian besar lah bila kita baca buku, baca kitab dan sebagainya, kita akan jumpa perkara ni, iaitu pertama fa'il. Fa'il ni ialah perbuatan. Okey, contohnya katakanlah fataha, fataha ini perbuatan. Fataha, fataha maknanya telah buka. Okey, fataha telah buka. Kemudian bila telah buka, maka kita perlu siapa yang buka. Itu dia katakan fa'il. Maka fa'il sini kita letak, katakanlah kita ambil Zaidun. Orang bernama Zaid lah. Okey, Zaidun. Zaid yang telah buka. Baik, persoalannya dia buka apa? Apa yang dia buka? Maka apa yang dia buka, apa yang kena pada perbuatan itu dikatakan maf'ulun bih. Contoh kita letak satu isim. Okey, apa yang Zaid buka ialah al-baba. Al-baba maknanya pintu. Okey. Jadi dalam apa namanya, kita lihat antara fa'il, fa'il dan maf'ulun bih ni. Fa'il sini ialah fa'il ni ialah fa'il madhi. Fa'il madhi biasanya memang apa nama ni, dia biasanya fa'il madhi ni dia akan gunakan baris atas lah. Fataha, biasanya lah fataha. Itu kita boleh kenal. Kemudian untuk fa'il pula kita boleh kenal dengan baris depan. Zaidun, baris depan. Dan untuk apa nama ni, uh, untuk maf'ulun bih kita boleh kenal dengan baris atas. Okey. Jadi ini semua adalah merupakan alamat-alamat dia, alamat-alamat lah, tanda-tanda nak kenal fa'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Okey. Dan dia boleh di-apply pada kebanyakan lah ayat-ayat yang kalau kita jumpa. Baik. Lihat pada soalan seterusnya ialah akmil, lengkapkan al-jumala, ayat-ayat al-atiyata yang berikut bi kalimatin dengan kalimah-kalimah munasibatin yang sesuai, wadbitha dan catatkan uh, kataan-kataan itu bisyakli, dengan apa namanya, dengan baris yang betul lah. Okey, contohnya ayat pertama, man fataha, siapa yang telah membuka. Okey, macam tadi fataha, siapa yang telah membuka. Ha, maknanya kita boleh, kalau kita nak letak kalimat yang sesuai, kita boleh letak man fataha al-baba.
Apa maksud dia? Siapa yang telah membuka pintu itu? Al-bab. Boleh juga lain, lain ya. Man fataha an-nafiza an-nafizata. Siapa yang buka tingkap? Uh, Apa lagi? Uh, Man fataha al-kitaba. Siapa yang buka kitab? Buku eh. Yang penting al-baba sini ialah maf'ulun bih. Dan kita dapat kenal dengan baris atas di sinilah. Okey, contoh yang kedua, ghasalat ukhti, telah membasuh. Ghasalat ni ta kita matikan sebab apa? Dia menunjukkan pada ukhti ni. Ukhti ni kan dia muannas kan? Ghasalat ukhti, telah membasuh oleh ukhti. Apa yang dia basuh? Ha. Okey. Contohnya dia basuh baju baju itu Maknanya ukhti, adik perempuan saya telah membaca, telah apa? uh, telah membasuh asyab, asyab baju, asyab, bagi atas, asyab. Tiga. Okey, apa kata sesuai? Ar-rajulu al-hayyata bil asa. Ar-rajulu, lelaki itu, al-hayyata, ula itu, bil asa, dengan tongkat. Maka kita letaklah kata sesuai. Qatala. Qatala maknanya, ataupun daraba pun boleh lah. Daraba. Qatala maknanya telah membunuh. Okay, telah membunuh ar-rajulu, oleh lelaki itu, kerana dia fa'il. Al-hayyata, bola itu. Bil asa, dengan tongkat. Itu dia. Kemudian yang keempat, apa perkataan sesuai? Yusufu al-kahwata. Yusuf, orang nama Yusuf lah. Al-kahwata. Al-kahwata ni mestilah apa? Kopi kan? Minum kopi. Jadi, apa minum dalam bahasa Arab? Syariba. Syariba. Okay. Kalau minum oleh Yusuf, Yusuf ni baris depan lah. Buat dia fa'il lah. Al-kahwata. Baik, sebenarnya kataba al-mudarrisu, telah menulis oleh cikgu itu, maknanya kataba fi'il, telah menulis al-mudarrisu cikgu, maknanya dia mestilah fa'il yang buat perbuatan tu. Apa yang ditulis? Contohnya ditulis apa? Ad-darsa, pelajaran itu telah menulis pelajaran itu ala saburah, di atas papan hitam. Jadi oleh kerana darsa ni dia maf'ulun bih, maka di balik atas. 6. Su'adu al-khubza. Su'adu al-khubza. Khubza ni roti al-khubza. Jadi ni roti kena makan. Maka kita letak akala. Okey. Kita letak dulu akala. Tapi kita lihat Su'ad ni adalah orang apa? Orang perempuan. Kita tak boleh letak akala. Kita kena letak akalat. Oleh kerana Su'ad ni dia perempuan. Mu'annas. Maka kita kena tak ta mati sini. Ta mati akalat. Baik, qorak tu, okey, qorak tu apa? Qorak tu al-kitabah. Saya telah membaca kitab itu. Eh. Al-kitabah. Kerana dia jadi maf'ulun bih, maka kita bariskan atas. Al-kitabah. Okey, kemudian apa lagi? Kosong. Ada istifham. Al-azana ya Hamzah. Al-azana. Azan. Maknanya kita boleh dalam bentuk persoalan. Uh, at, uh, Asami'ta. Okey. Adakah awak telah mendengar? Sami'ta. Kenapa letak tak? Ta ni menunjukkan antalah, awak lah. Sebab kita bercakap kepada Hamzah. Jadi sami'ta. Asami'ta. Adakah awak telah mendengar azan, wahai Hamzah? Okey Okey. Seterusnya ada lagi bawah. Okey.
Sembilan, at-tajir ad-dukan. Tajir ni peniaga, ad-dukan ni kedai. Jadi ayat yang sesuai ialah uh, Fataha. Okay, Fataha. Telah membuka oleh tajir, oleh peniaga itu ad-dukan, kedai dia, kedai runcit dia lah dukannya. 10, atulabu minal fasli. Okey, apa yang sesuai? Minal. Kalau minal tak boleh letak dakhal. Dakhala makna masuk. Bila keluar daripada apa, minal fasli, daripada kelas, maka yang sesuai ialah kharaja. Kharaja. Baik, sebenarnya apa ni, kalimah-kalimah yang disebut ni semua kebanyakan kita dah belajar, kita dah jumpa lah sebelum ni. Jadi kita gunakan balik je. Tak ada masalah. Tak ada apa yang susah pun. Okey, seterusnya soalan keenam, ija'al kulla, jadikan uh, semua minal kalimat-kalimat al-atiyati yang berikut maf'ulan bih, sebagai maf'ulun bih. Wadbit, dan catatkan akhirah, maknanya dia punya baris akhir tu. Jadi contohnya Al-Quranu. Al-Quranu asalnya nu lah. Tapi bila dia jadi maf'ulun bih, jadi Al-Quran. Al-Kahwatu jadi maf'ulun bih, jadi Ahkawata. At-Tufahu jadi maf'ulun bih, jadi At-Tufaha. Al-Babu Al-Baba. Ad-Darsu jadi Ad-Darsa. Qamisu jadi Al-Qamisa. Itu je yang dia nak. Senang je. Okey, seterusnya. Okey, dia suruh ta'ammal. Ta'ammal. Maknanya suruh perhatikan. Al-misalain, dua contoh al-atayan. Dua contoh yang berikut. Baik, apa beza uh, ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Tengok. Ayat pertama, at-tulabu zahabu ilal mal'am. At-tulabu, pelajar-pelajar lelaki itu, zahabu, telah pergi mereka itu, ilal mal'am, ke padang. Okey. Tapi pada ayat yang kedua bawah ni, zahabu ni dikedepankan. Zahabu ni kan fi'il kan? Dalam ayat pertama ni, tulab ni isim di depan. Tapi isim di depan dan fi'il kemudian, yang kedua. Tapi dalam ayat yang ke bawah, zahaba dikedepankan dan at-tulabu ni ke belakang. Yang belakang sama, ilal mal'abi. Jadi inilah perbezaan antara dua bentuk jumlah. Ada dua bentuk jumlah. Jumlah ni ayat lah. At-tulabu, zahabu ni dikatakan sebagai jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Apa makna jumlah fi'liyah? Maknanya ayat-ayat yang bermula dengan fi'il. Contohnya fi'il pula. Sorry, ni salah ni. Fi'liyah. Ismiyah. Ni ismiyah. Ismiyah maknanya uh, apa nama ni, ayat-ayat yang bermula dengan nama. Contoh ayat ni at-tulabu. At-tulabu tu nama lah. At-tulabu. Pelajar-pelajar lelaki itu zahabu, telah pergi mereka itu ilal mal'ab. Okey. Maknanya di antara tulab isim ni dengan fi'il zahabu ni dia diserasikan. Maksudnya tulabu ni dia jamak, jamak dan muzakkar, lelaki. Maka zahabu ni pun dia ni untuk perbuatan, bagi perbuatan orang yang ramai, jamak, dan juga untuk muzakkar. Ini untuk ismiyah. Manakala untuk ayat yang ke bawah ni pula dimulakan dengan zahaba, dimulakan dengan fi'il, maka dia dinamakan sebagai fi'liyah. Dinamakan sebagai fi'liyah. Yakni ayat yang bermula dengan fi'il, fi'liyah. Apa apa contohnya? Zahaba. Zahaba telah pergi, at-tulabu ilal mal'am. Telah pergi oleh pelajar-pelajar lelaki itu ke
ke Padang. Tapi beza antara fi'il di atas ni dengan fi'il di bawah. Apa beza? Fi'il di atas ni dia diserasikan dengan isim dia. Diserasikan dengan isim dia. Apabila ismiyah. Nampak? Bila dimulakan dengan ismiyah. Tapi bila fi'liyah, uh, zahaba ni dia tak gunakan zahabu. Tapi digunakan, okey, digunakan fi'il yang untuk apa? Untuk huwa, untuk huwa, tunggal, okey, tunggal dan juga muzakkar. Yang diserasikan cuma muzakkar je. Muzakkar samalah macam yang atas juga muzakkar. Okey. Tapi dia punya ganti nama kat sini ialah huwa, seorang. Itu beza je antara ismiyah dengan fi'liyah. Maknanya kalau katakanlah kita buat ayat lain lah, kita buat ayat lain. Okey, katakanlah kita buat ayat lain. Uh, Okey, contoh apa? Qama telah berdiri ar-rajulu oleh lelaki itu. Eh? Uh, Ar-rajulu di sini jadi apa? Fa'il. Qama sini jadi fi'il. Tapi oleh kerana qama ni adalah fi'liyah. Fi'liyah. Maka dia kita mulakan dengan qama, maknanya dengan fi'il yang ganti namanya huwa tapi dia muzakkar. Begitulah juga kalau kita gunakan ar-rijalu, lelaki-lelaki itu ramai. Ar-rajulu satu orang lagi, tapi kalau ar-rijal, kalau ar-rijalu, ar-rijalu ini untuk ramai, lelaki-lelaki itu kan, rijalu. Ini pun masih kita gunakan koma juga. Makna koma ni masih digunakan sebab apa? Dia adalah apa namanya jumlah fi'liyah. Tapi kalau katakanlah okey, katakanlah kita nak gunakan apa nama ni jumlah ismiyah. Okey. Kalaulah kita gunakan ar-rajulu, seorang lelaki kan, ar-rajulu, lelaki itu, kerana dia seorang, maka kita gunakan ar-rajulu, koma. Lelaki itu, koma, berdiri dia. Kan? Tapi kalau katakan kita nak gunakan ar-rijalu, ar-rijalu, kita tak boleh guna ar-rijalu, koma. Kita kena ar-rijalu, ar-rijalu, qamu. Ha, ramailah. Qamu. Itu beza dia. Nampak? Itu dia. Jadi maknanya di sini kita kena dah faham bahawa ayat ni ada dua jenis. Satu yang dikatakan ismiyah. Yang kedua ialah fi'liyah. Okey. Bila kita dah faham ismiyah dan fi'liyah untuk muzakkar, maka untuk muannas maka dia kena sesuaikan juga. Contohnya at-talibatu, pelajar-pelajar perempuan itu zahabna. Kerana at-talibatu ni dia jamak, jamak dan kemudian ayat ni ialah ayat ismiyah bermula dengan isim. Okey. Maka dia punya fi'il kena disesuaikan. Jamak juga, jamak bagi muannas perempuan. Okey, makna zahabna. Tapi kalau katakan kita bawa ke depan, makna jadikan fi'liyah kat sini. Jadikan ayat ni jadi ayat fi'liyah bermula dengan fi'il. Bawa zahaba, zahaba ni bawa ke depan bagi muannas, walaupun muannas tu adalah jamak, kita kena gunakan zahabat. Zahabat ni maknanya dia muannas, muannas, tetapi dia muannas yang maknanya mufradah. Huwa, huwa. Hiya, huwa, hiya.
Ya, maknanya dia mufradah. Satu. Itu dia. Walaupun at-talibatu ni, dia punya maf'ul sini, dia punya fa'il kat sini adalah apa nama ni, jamak jamak muannas. Ini satu konsep yang penting, patutlah dia suruh kita apa? Ta'ammala. Suruh kita ta'ammal. Suruh kita perhatikan betul-betul. Jadi ini konsep yang penting sama ada dalam memahami ayat-ayat uh, ayat-ayat dalam bahasa Arab ataupun kita nak membuat ayat dalam bahasa Arab. Okey, clear. Seterusnya, uh, okey. Apa soalan dia yang ke-8? Qaddim al-fi'la, kedepankan fi'il fil jumal atiyah dalam ayat-ayat berikut kama huwa muwaddah sebagaimana yang ditunjukkan fil misal. Okey, misal dia yang pertama ni lah ya. Apa apa macam mana nak buat ni? Okey, ayat pertama al-auladu syaribu al-kahwata. Budak-budak lelaki itu syaribu, mereka minum kopi. Ini isim ismiyah, fi'il. Ini jumlah ismiyah, nama di depan. Yang dia nak buat ialah qaddim, kedepankan fi'il pula. Makna jadikan sebagai fi'liyah. Jadi bila fi'liyah, syaribu ni, ha, kita tak boleh gunakan untuk aulad. Bila ke depan, kita mesti gunakan syariba. Maknanya dia tetap muzakkar. Okay, dia muzakkar. Tapi maknanya dia punya ganti nama dia ialah huwa, untuk mufrad. Syariba al-auladu, oleh setelah minum oleh budak-budak itu al-kahwata. Itu je yang disebut. Maka samalah. An-nasu sami'ul azana. Azana jadi maf'ulun bih. Maka kita kedepankan sami'u jadi sami'a. Silap. Okay, kita kedepankan jadi sami'a. Sami'an nasu. Sami'an nasu. Fa'il. At-tulabu katabu al-ajwibah. Al-ajwibata. Pelajar-pelajar itu menulis mereka itu jawapan. Maka bila kedepankan katabu jadi katabu jadi kataba. Kataba. At-talibatu dakhalna al-fasla. Fasla jadi maf'ulun bih. Jadi bila kedepankan jadi dakhalat. Okey, dakhalat. Oleh kerana dia perempuan, kita guna dakhalat tambahkan ta mati kat ujung. Okey, dakhalat at-talibatu fil al-fasla. Al-mudarrisuna kharaju min al-fusul. Al-mudarrisuna kharaju min al-fusul. Cikgu-cikgu itu keluar mereka itu daripada kelas-kelas. Maka kharaju bawa ke depan jadi kharaja lah. Kharaja. Okey. Zumalai, kawan-kawan saya raja'u, mereka balik min Mekah, daripada Mekah. Maka bila bawa ke depan jadi raja'a, sebab dia fa'il untuk muzakkar, muzakkar dan mufrad. Uh, Akhawati ghasalna al-qumsana. Saudara-saudara perempuan saya, mereka telah membasuh baju kemeja, baju-baju kemeja. Jadi bawa ke depan oleh kerana dia muannas jadi ghasalat. Asalnya ghasalah, tapi oleh kerana dia muannas jadi ghasalat. Tambahkan ta hujung. At-tijaru, at-tijaru ataupun at-tujar, tujar ataupun at-tijar, at-tijar. Okay, fatahu ad-dukakina. Dukakin ni mana kedai-kedai itu. Fatahu dia telah membuka. Maka bila
kita jadikan fi'liyah jadi fataha. Fataha. Okey, senang kan? Tak ada masalah. Dan yang ke-10, at-tulabu fahimu. Okey, at-tulabu fahimu, pelajar-pelajar itu mereka faham. Okey, mereka faham pelajaran itu. Jadi darsa ni maf'ulun bih. Eh, Okey, darsa jadi maf'ulun bih. Fahimu bawa ke depan jadi fahima. Okey, 9. Ta'amal amsalata latihan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Suruh perhati. Apa yang suruh perhati ni? Ayat pertama, kharaja at-tulabu telah keluar oleh pelajar-pelajar itu, wa zahabu dan telah pergi mereka itu. Okey, jadi maknanya di sini, kenapa sini kharaja untuk satu, yang ni zahabu untuk ramai? Sebabnya di sini sebenarnya ada dua ayat. Ada dua ayat. Ayat pertama, kharaja tulab. Pelajar itu keluar. Ayat kedua ialah zahabu. Mereka telah pergi. Jadi disambungkan dengan wa. Maka kharaja ni, kharaja tulabu ni, dia maknanya dia apa nama ni, uh, dia adalah jumlah fi'liyah. Sebab bermula dengan kharaja fi'il kan. Tapi di sini wa ni ada, bila wa ni maknanya dia ayat baru, wa zahabu kat sini sebenarnya ada yang dia hilangkan. Hilangkan apa? Hilangkan home. Tu dia. Jadi maknanya asal kita boleh baca kharaju kharaja at-tulabu wa zahabu ai wa hum zahabu, dan mereka telah pergi. Jadi bila eh, home zahabu ni dia dah berubah daripada yang asal tadi, dia adalah apa nama ni, jumlah fi'liyah. Tapi bila home zahabu, home ni ganti nama kan. Ganti nama ialah dhamir. Dia nama juga tapi dia ganti nama kan. Maka home zahabu sini dah bertukar kepada ismiyah. Itu dia. Itu yang seperti tu. Kat sini dia adalah fi'liyah. Maknanya kes ini pun boleh berlaku juga. Kita tak boleh kata kharaju, akhraja atau labu wa kharaja. Tak boleh. Kita kena wa zahabu, makna wa hum zahabu. Mereka telah pergi. Samalah juga yang bawah, qara'a at-tulabu telah membaca oleh pelajar-pelajar itu, wa katabu, dan mereka telah menulis. Dan mereka telah menulis ini, kita sebenarnya dia kena ada wa hum katabu. Dan mereka telah menulis. Tiga, akalan nasu telah makan oleh orang-orang itu, wasyaribu. Kat sini ada hum, maknanya wahum syaribu, dan mereka juga minum. Itu saja. Baik. Seterusnya apa nama ni? Latihan seterusnya apa yang sudah buat? Kawin, bentukkan jumalan ayat-ayat mislah hazihi, seperti mana bawah ini, mustakmilan, dengan menggunakan al-fi'lain, dua perbuatan, al-waridain yang telah datang fi kulli tamrin, pada setiap latihan, wa musta'inan, dan musta'inan dengan dibantu bil kalimati, dengan kalimat-kalimat allati bainal qusain, di antara dua apa ni, kurungan lah, kurungan ni, qusain ni kurungan. Okey, contoh apa? Dakhala, jalasa, at-tulabu, al-fasla. Jadi dia suruh buat ayat. Ini senang lah. Senang. Contoh. Okey. Contoh. Buat ayat apa yang pertama? Contohnya, dakhala. Okey. Dakhala, telah masuk. Siapa telah masuk? At-tulabu. Oleh pelajar-pelajar lelaki itu.
At-tulabu. At-tulabu. Kalau kita tak baris pun kita tahu dia tulabu sebab dia fa'il. Masuk ke mana? Al-fasla. Masuk ah, ke dalam kelas. Okey. Okey, kalau katakan kita nak gunakan jalasa pula. Jalasa senangnya. Jalasa telah duduk. Okey, telah duduk. At-tulabu. Sama je. At-tulabu. Fil fasli. Tambahkanlah fi di dalam kelas. Di dalam kelas. Itu je lah. Dua. Daraba qatala al-awladu al-hayyata. Okey. Awladu ni kita jadikan fa'il. Okey, fa'il perbuatan. Jadi daraba, okey, daraba telah memukul al-awladu oleh budak itu al-hayyata, ular itu. Kalau nak guna daraba. Kalau nak guna qatala, qatala al-awladu al-hayyata. Itu je lah. Tiga, qara'a fahima. At-tulabu jadi fa'il. At-tulabu fa'il. Ad-darsa jadi maf'ulun bih. Qara'a at-tulabu ad-darsa. Ataupun fahima at-tulabu ad-darsa. Itu je. Senang je. Empat. Sami'a dengar, zahaba pergi. An-nasu. Okey. Al-azana. Okey. Al-masjid. Al-masjidah. Al-masjid. Di sini al-masjid. Okay, nak buat ayat. Mula-mula buat ayat Sami'a. Sami'a telah dengar an-nasu oleh orang-orang itu al-azana. Al-azana. Masjid. Minal masjid lah. Letak minal masjid. Azan daripada masjid. Tapi kalau nak guna zahaba, zahaba telah pergi an-nasu oleh orang-orang itu ilal masjid. Tak payah letak azan lagi ya. Dia pergi ya. Ilal masjidi. Okay, itu je sebenarnya. Senang je. Okay, seterusnya kawin jumalan musta'milan al-kalimat al-atiyah. Bentuk apa ni ayat-ayat yang menggunakan kalimat-kalimat yang berikut. Akala, ghasala, qara'a, kataba, daraba, qatala, dakhala, kharaja, hafiza, syariba, fahima, sami'a. Ini semua yang kita dah pernah jumpa perkataan-perkataan ni kita boleh buat ayat sendirilah. Buatlah kat rumah kan. Buat kat rumah. Akala telah makan. Siapa makan? Zaid makan. Makan apa? Aruzah makan nasi contohnya. Ghasala telah basuh. Siapa basuh? Contohnya ukhti. Bukan ukhti, akhi. Akhi apa nama? Akhi ghasala akhi. Apa yang dibasuh? Al-qamisa, basuh baju. Qara'a, siapa baca qara'a? Talib. Talibu, pelajar itu. Dia baca apa? Al-kitabah. Kataba, samalah kataba telah menulis, daraba telah pukul, qatala telah bunuh, dakhala telah masuk, kharaja telah keluar, hafizah telah menghafaz, syariba telah membaca, fahima telah faham, sami'a telah mendengar. Ini semua yang kita dah pernah jumpa ayat-ayat dia mudah. InsyaAllah mudah. Kemudian yang seterusnya ta'ammal mayali, perhatikan yang bawah. Okey, bila perhati ni ada benda penting yang saya perhatikan. Okay. Man fatahal baba. Siapa yang telah membuka pintu itu? Ana fatahtuhu. Maknanya fatahtu ni dia datang daripada fatahtu. Tu ni menunjukkan ana. Ana. Akulah. Habis biasa guna aku. Tu ni aku. Senang. Nak aku. Aku. Tu aku. Hu nya. Fatahtuhu. Saya telah membukanya. Ana fatahtuha. Fatahtuha. Ha tu apabila an-nawafizah. Man fataha nawafizah. Nawafizah ni kan dia jamak kan. Yang ni baba tadi dia apa namanya dia dia mufrad. Bila jamak ana fatahtuha. Kenapa fatahtuha? Sebab benda jamak, benda berjamak tapi dia ghairu aqil, maka dia adalah muannas. Ni ana fatahtuha. Itu je lah. Okey, senang je. Seterusnya, al-kalimatul jadidah sebelum masuk pelajaran yang baru. Alhamdulillah.
Baik, apa kalimah apa nama ni? Al-jadidah baru? Al-inabu. Al-inab. Al-inab ni apa? Anggur. Al-mauzu ni apa? Pisang. At-tin buat tin. Watin. Al-fajru, fajar, waktu fajar. Jawabun, jawablah. Jamak dia ajwibah, ajwibatun. Soalun, soalan. Soalan. Jamak dia as'ilatun. Al-baqal, al-baqal. Ini pun benda baru. Al-baqal ni adalah uh, kedai runcit, kedai runcit. Al-asa, al-asa ni tongkat. Hayyatun, ular. Jamak dia hayyatun. Sami'a mendengar, fahima, faham, syariba, minum. Okey. Senang je. Jadi Alhamdulillah selesai pelajaran kelima kita. Dengan latihan-latihan dia mudah-mudahan walaupun kita tak buat secara terus secara bersemuka, kita buat online dia, dan dengan cara ni mungkin lebih lebih mudah sebab kita kadang-kadang ayat had dia macam-macam masing-masing dengan sibuk ke sana ke sini aja zaman ulang alik Kelantan lah. Ada yang sibuk macam-macam, sibuk isteri, sibuk dengan bini, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan belajar dan sebagainya. Jadi follow je lah, follow je rakaman ni, mudah-mudahan dapat juga manfaat. Cuma kalau nak soalan, nak menyoal dan sebagainya, boleh tanya dekat grup ataupun boleh direct PM Abi lah, insyaAllah. Sekadar itu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma alimna lughatal Qur'an wa faqihna wa faqihna al-Qur'an faqihan faqihan jayidan. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.